Pasang lah, cepet dah. Okey dah. Kalau bos nak dua kali okey lah. Iya. Nak cepet lo sudah. Kok nak godang lo apa? Selai. Biasa gitu. Ini tuh yang kau sana mau juga nak biar gitu. Itulah. Pang tak. Ikolah kakak lo nya auto kan jopi dengan sonjo baik kau. Hai. Iko apa dia lo? Bisa besok tu kan. Cair begitu ya kau lah. Jopi tu kan kau. Banyak ke cair gak aku dah. Iya. Mau gaji juga kita kok. Jopi lah tu ya. Iya. Yo, Joko kan gaji gitu lah mau bang. Iya. Sebanyak nandinya aja tuh, Re. 2 jam kemudian. Coba lah siok tuh, Re, Pak. Nah, kalau tu lagi ayo. Piti belanja pak nyak magi preman lah seminggu kau jual bagaji lera. Tu yo japak tu megi lunasi kalau kau ambil auto tu megi lunasi lu. Le mau piti gira. Bang, nah iskolo. Lah selesai apa orang tu lah jopi lah empat dan tu lah sudah betong dua. Sudah betong dua jam pak dan. Ayo dah. Ayo cair begitu ya juga kan. Ayo dah. Iko tu lah dah biar orang nak piti dah regian aku dah. Aku yo biar dah lobby piti lanjut di daerah jen nampak dah. Ko piti lanjut untuk dia. Sendiri kunya pun ini perlu lah. Guna itu dah dia nak masuk dan Coba cek tu lah. Berapa puluhan juta pak dan tu. Dicubit lah pun aku tanya. Ayo dok protes itu mau protes tu lah. Mau lah. Iya. Gamu aku dah tambah dah aku. Kami lah bagi lagi kerja dah. Iya. So nak kau dah pihnya. Baan. Yo tambah lah gaji apa kami lah puluh juta. Sekian gaji juragan. Kau kami apa dah? Kalau model tu yo dah pandai dah aja dia. Kau risiko bengkel udah. Kok beli bahan udah, sekolah udah situ. Adik nak gaji proses gitu. Aku skill dia aman buang lo dulu. Kalau sudah ya model itulah cibola dia cari bos yang lain dulu. Nyampang kalau nyaman dia juga yang lain besok balik udah cimojol. Kan gaji untuk sama lah kalau kuku model itu buka tahu seorang. Cari karyawan seorang. Itu baru bisa kalau mau gaji untuk sama. Ya sekian 60 juta kami sekian budget cubit modal tu. Buka lah bengkel soalnya. Nanti cari karyawan. Acu bolo. Bisa tak model itu menggaji orang. Jadi ada